Kita yang datang masjid, ada 4 golongan yang akan masuk neraka, yang akan berdosa kalau dia tidak bertaubat. Masuk masjid, kan, apa dia buat yang pertama? Orang masuk dalam masjid ni berdosa. Dia datang, dia tengok siapa tak datang, siapa tak datang, siapa tak datang, siapa tak datang. Besok nak ngutuk tu. Tambah-tambah AJK yang mesyuarat dari tu tak datang-datang. Mana? Hari tu ya mesyuarat. Ya mesyuarat. Ha, tu kan. Nak mengutuk. Patutnya bila kita datang, tak boleh tengok orang lain, kita bersyukur kita sampai. Itu satu. Yang kedua, ada orang datang, dia tengok, ramai malam ni. Biasa 16 orang aja sekali sembahyang. Ramai ni confirm ada makan ni, pok-pok ni kalau tak ada makan tak datang. Ha, ni. Ni kadang-kadang AJK punya mulut. Dia selalu kata gitu. Yang ketiga, makmum. Makmum pun ada yang masuk neraka. Allahu Akbar. Setan datang kat telinga kiri dia. Cuba kau dengar Tok Imam baca. Tok Imam tu pakai gigi palsu. Entah pakai poliden ke tidak. Cuba kau tengok makhraj dia baca. Ha, nampak? Dia bagi. Kita duk cari salah orang. Dah ada sahabat tanya Ustaz. Saya nak tanya Ustaz lah. Hari tu saya solat berhenti satu masjid. Solat maghrib. Masa tahiyat akhir ni, saya angkatlah macam biasalah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi saya perasan orang sebelah saya, belah kanan saya, dia asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia bergerak gitu. Apa hukumnya? Hukumnya yang kau sempat tengok kenapa? Hukumnya yang awak solat tapi tengok orang kenapa? Ha, ni jahatnya manusia. Kalau ikut pada hakikat perbincangan 4 mazhab, minta maaf saya mengajar mengikut 4 mazhab dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu Dr. Wahbah Zuhaili. Ada asyhadu an la ilaha illallah, turun, tak ada masalah. Mazhab Hanafi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sampai habis, fil alamin innaka hamidum majid. Asy-Syafi'i asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad. Mazhab Imam Maliki fil alamin innaka hamidum majid. Ya, bila sebut Allah diangkat asyhadu an la ilaha illallah, diturun wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tu mazhab Imam Hanbali. 4 boleh pakai belaka. Yang kita dah sibuk rendung ke orang kenapa? Peha kita di sini, peha orang sebelah sana, takkan kita solat gini gitu. Tu manusia suka cari salah orang. Ya. Tu kesilapan. Dan yang lebih teruk, tu imam pun masuk neraka. Oh, udah. Biar benar Ustaz. Iya. Masa jemaah 6 orang, Allahu Akbar, jemaah 60 orang. Allah azan ke takbir? Kita angkat Tok Imam tak turun-turun. Ha, tu beza. Tu perbezaannya. Jaga-jaga. Masa makmum 3 orang, bismillahirrahmanirrahim. Masa makmum 300 orang, bismillahirrahmanirrahim, mengharap redha manusia. Bahaya. Masa makmum 3 orang, inna a'tainakal kautsar. Tiba-tiba makmum 300 orang, Yasin. Bergegar kepala lutut makmum. Setan ni tuan-tuan, belajar tasawuf kita akan jumpa. Setan ni dia bongkak, dia jadikan kita bongkak, dia jadikan kita macam-macam. Nampak orang tak elok, kita seorang aja elok. Apa dah, kita kena ganti pandangan kita dengan husnuzan, prasangka yang baik.